Kita tengok kes yang kedua. Kes yang kedua dia jadi complicated sebab awak tengok gambar ni pun awak boleh nampak kita akan ada internal resistance kat sini, kita ada external resistance kat sini. Okay, macam saya cakap wayar CE ni memang ada rintangan. So, itu bukan benda yang kita nak tengok. Kita nak tengok wujud tak benda ni. Kalau ada resistor ni, kita cuba tengok balik relationship dia. EMF 1.5 volt ni sebenarnya tidak sama dengan V antara C dengan E. Kenapa? Sebab wujudnya internal dengan external resistor ni. Okay, so nilai dia dah tak sama. Lepas tu, EMF 1, kita cuba compare. Adakah dia sama dengan V antara C dengan D? Dia sama. Sebab kalau awak tengok dekat secondary circuit ni, awak tak nampak ada external resistance tambahan kan. Kita boleh cakap yang EMF 1 is still the same as VCD. So, untuk soalan ni dia nak EMF 1. So, saya boleh cari EMF 1 dengan mencari VCD. VCD ni saya boleh cari daripada ratio antara V dengan L. So, VCD bahagi VCE sama dengan LCD bahagi LCE. Okay, guna ratio ni. Cuma kalau nak guna ratio ni untuk cari VCD, awak tak ada VCE. So, VCE ni kena cari guna ratio antara V dengan R pula. So, kita nak cari VCE, kita bahagikan VCE dengan EMF dalam primary circuit 1.5 tu. Lepas tu comparekan dengan RCE bahagi dengan R efektif untuk consider semua resistant dalam circuit ni. VCE is RCE 40 ohm. Okay, awak baca soalan. Wayar CE panjang 100 dan rintangan dia 40. Jadi 40 ni adalah RCE. Divide by R efektif. R efektif ni awak campurkan je ke semua resistant yang dipasang secara series. Since kita tengah cari VCE kan. So kita tengok kat sini kita ada 2 ohm, 2 ohm dengan 40 ohm. Tambahkan diorang semua ni. Dapatlah VCE 1.36 volt. Dah dapat VCE, awak boleh masuk balik dalam yang ni sebab awak nak EMF 1 kan. EMF 1 adalah VCD. VCD is LCD which is 45.5 divide by LCE 100 cm kali dengan VCE yang kita cari 1.36. Akan dapatlah 2.62 volt. So ni jawapan dia. Dan inilah metod yang saya ajar dekat awak dalam kelas, iaitu kita panggil metod ni sebagai eval-var. Eval-var ni untuk awak ingat je step dia. Step pertama, listkan EMF. Step kedua, gunakan ratio antara V dengan L. Step ketiga, gunakan ratio antara V dengan R. Inilah eval-var. Just adalah satu akronim untuk awak ingat method awak tu. Macam nak kena buat apa dulu step dia.